Selamat datang kembali ke Minat Sila Podcast, guys. Part 2 daripada kiriman cut apa kiriman apa ni? Bukan kad Kad apa raya apa? macam kad raya lah, baca-baca lah. Kad raya jadi banyak ke? Ni Boleh lah, ucapan kad luahan raya hati lah. Ucapan. luahan hati. Saya dulu kan hantar pakai burung apa. Dulu punya time lah. Butang kerikil. Oh Pak ni kau macam higi-higi tak kena klik-klik online kau higi-higi. Dia ketawa, that means kelakar tu. Burung apa? Wah Syul, apa Syul? Aku yang lost Syul. Okay, Nampak? next. Kau lost. Okay, next kita sambung dengan cerita. Recap lah. Kita orang tengah kita buat recap. apa ni, kita buat survey on Midnight Sailors punya TikTok, and then ada QR code, and kita ajak kita punya followers untuk share dia punya story atau ucapan hari raya. And sekarang this is part 2 of the ucapan hari raya. Korang nak dengar dengan Pak Wan lah. Yes. So kita tengah sambung. This is our fourth ni kan. Fourth story lah kita. Fourth story, correct. Okay, So kita baca, kita baca apa yang korang tulis. Yes. word to word lah. Word for word. Word for word. Word to word kira macam mana tu? Okay. Okay, so sekarang kita kasih Black Black baca pula. Black Oi. bacakan Black Ini macam panjang baca aku ni. Kejap dia tak panjang sangat lah. Dia ikut je lah baca. Kau panjang Kau nak aku baca? boleh nampak tak? Aku Boleh proceed, nampak? aku proceed. Nampak? Boleh nampak tak? Boleh nampak Dia, Okay. kau ada dua screen Black. Okay, let's go. Okay, so Bismillah. Ini daripada Tanjung Tekong. Oh. Salam tim pemancing malam buta. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Macam raya tahun ni. Alhamdulillah. Hope korang semua dalam keadaan sihat-sihat selalu. Amin. Amin. Aku ni salah seorang follower korang dari Pasir Gudang. Dah lama dengar, tapi tak pernah terlintas pun nak share apa-apa. Sampailah tahun ni jadi lain macam sikit hidup aku. Actually, aku nak share satu cerita sedih. Alamak. Yang entah macam mana bila aku dengar episod latest korang, yang Abang D baca surah tu, aku rasa macam kena tepat kat batang hidung aku. Hidung sendiri. Story yang korang share tu ada sikit sebanyak related dengan apa yang aku tengah lalui sekarang. Aku kerja dekat Singapura, buat pest control. Bukan kerja senang, tapi aku buat je sebab nak bagi cukup untuk family. Tapi sebulan sebelum puasa hari tu, aku diberhentikan kerja. Alasan company tak buat duit. Company tak nak cakap lah. Simple je ayat dia, tapi berat nak telan. Masa tu aku duduk diam lama. Dalam kepala ini berpusing-pusing. Macam mana nak cakap dengan wife. Anak pula masih kecil. Kereta kena bayar. Rumah pun ada tanggungjawab. Serius, masa tu rasa pening gila. Macam dunia tiba-tiba jadi sempit. Kadang aku termenung sorang-sorang. Fikir jauh sangat sampai jadi kosong. Tapi bila aku dengar korang sembang pasal mental health, aku tersentak sikit. Betul lah apa korang cakap, bila jiwa dah kacau, semua benda jadi berat. Benda kecil pun boleh jadi besar. Lepas tu Ajit pula masuk dengan cerita, imagine terjun, siap ada sound effect. Aku tak boleh tahan, tergelak sorang-sorang. Dalam tengah serabut tu, tiba-tiba boleh gelak. Pelik, tapi itulah first time aku rasa ringan sikit selepas lama. Dari situ aku sedar mungkin aku tak boleh kawal semua benda yang terjadi, tapi aku masih boleh pilih untuk terus jalan. Sekarang ni, hari-hari aku cuba kuatkan diri, bangun pagi walaupun kepala masih penuh, senyum depan isteri walaupun dalam hati masih risau. Semua ini demi keluarga, demi bini, demi anak yang belum faham apa-apa, tapi bergantung sepenuhnya pada aku. Aku tahu perjalanan ini belum habis, jauh lagi. Sebab itu aku nak minta sedikit dari korang. Kalau boleh, kasihlah kata-kata semangat untuk aku. Dan mungkin untuk orang lain yang tengah lalui benda yang sama. Terima kasih kalau korang baca sampai habis. Maaf kalau cerita aku ini berterabur sikit. By the way, aku pun hardcore angler juga ni. Kalau korang ada plan nak turun pancing area Pasir Gudang, kita boleh plan sama-sama, insya-Allah. InsyaAllah. Hashtag
rakit Pak Amir tu benar. Sial lah ni. Damn. Tapi betul lah. Kita tengah buat marketing tu. Rakit Pak Amir tau selama ni. Aduh. Tapi kita kena ban daripada sana. Dia Kian banyak orang pergi tau kalau dengar di podcast Pak Amir pergi. Dia orang dapat ikan kita tak dapat. Tapi tak apa. Garuk Macam-macam ada orang cakap dalam rezeki kita ada rezeki orang lain. Betul. So ni rezeki Pak Amir lah. Rezeki kau lah Amir. Okay, terima kasih Tanjung Tekong. Tanjung Tekong. Cerita, Nama dia siapa? Tak ada nama. Tak ada nama. Dia Tanjung Tekong je. Tanjung Tekong. Terima kasih kerana berkongsi cerita anda. Betul. Memang berat orang kata. Yes, Tengok ujian yang dia dia lalui cakap tu kan. Sebelum apa? Sebelum raya sebelum puasa. Ah, Sebelum puasa dah kena buang kerja. kena retrench. Retrenchment lah ni aku rasa. Tapi kau tengok tadi bila Denny baca alasan company tak buat duit. Tapi dia tak, company tak nak cakap je kau. That means dia tak nak cakap nama company lah basically. Bukan. Dia tak nak cakap nama company. Ya betul lah. Dia tak nak bilang apa company. Dia tak nak bilang apa company. Tak. Dia nak cakap company tak buat duit. Cuma company tu tak nak bilang yang company tak buat duit. Mungkin boleh jadi jugalah. Boleh jadi. Dia atau dia tak nak cakap apa company company lah. Yes, okay. Tapi simple je ayat dia lah. Tapi berat nak telan lah. Which is true lah. Yes, memang betul lah. Habis kau tengok macam dia run, kau tengok basically dah macam run SG lah baik. Dia kerja kat Singapura balik Singapura. Dia call it run SG Betul. Run SGD. SGD. So tapi kalau aku jadi dia pun aku stres juga Syah. Nak bayar rumah, nak bayar kereta, anak pun kecil. Anak kecil lagi. Macam tiba-tiba. Tapi bila dia cakap apa ni, boleh dalam mana tadi aku tadi baca ni, Imagine terjun. betul lah apa korang cakap, bila jiwa dah kacau semua benda jadi berat. Betul lah aku sekali berbual kau back to our Mental health punya episode episode lah. Correct. So imagine terjun lah ni sial lah. Ni yang Ini yang kau lah. Orang tengah buat serius. Imagine orang terjun. Tak salah aku macam itu. gitu. Sampai terjun lah. Habis aku cakap mana sih ada orang terjun lah. Okay, sekali aku rasa dia referring to that lah. Mungkin lah. Tapi walau apapun memang betul lah orang cakap apa ni, bila kau kau punya fikiran kau dah cloudy, kau tak boleh fikir straight apa. They call it brain fog lah. Is it? That's the word lah. I'm not too sure about that lah. Tapi jangan sampai apa ni yang kata kita buat benda yang bukan. Yalah, aku rasa kita boleh share. Kalau macam kau rasa kau masih dalam apa ni, dalam kemurungan tu, dalam fikiran yang tak waras tu, kadang-kadang tu kan kau kena approach someone lah to share. yalah. So macam dia cakap, kasihlah kata-kata semangat untuk aku So macam inilah one of the reason one of the things yang Daing was actually explaining lah. So jangan terlalu banyak fikir lah. Hidup ni penuh dengan ujian. I mean, fikir tu kita akan tetap fikirkan pasal masalah apa. Kalau kita tak fikir masalah, kita try to avoid it pun, masalah tu pun Takkan habis lah. takkan lari. Correct. So pada aku is yang penting first and foremost, jangan putus asa. Yalah. Betul? Jangan putus asa dengan apa, dengan yang rezeki tu Allah yang tentukan. Betul. Itu satu. Dan nombor dua is jangan putus asa dengan diri sendiri lah. Betul. Nak kena yakin dengan diri sendiri, dan kita bertawakal lah. Betul. I mean it's easier said than done lah. Yeah. It's easier said than done. Tapi you need to keep having that will and keep striving to go lah. And insyaAllah aku rasa Abang Tanjung Tekong kita, semoga dia semangat dan untuk ini tabah untuk melalui ujian ini. melalui ujian. Semoga dia pemudahkan dengan perjalanannya. Semoga dia murahkan rezeki. InsyaAllah, Betul. amin. Aku add on Zaki cakap tadi mungkin pintu rezeki di sini ditutup. InsyaAllah Allah akan bukakan pintu rezeki yang lebih baik lagi. InsyaAllah, amin. Terus husnuzon dengan what Allah has is going to plan for us lah. Correct. Ini satu ujian lagi-lagi time puasa, sebelum puasa. Sebelum puasa. Mungkin ini untuk dia take a break time puasa untuk muhasabah ke, kita tak tahu. Yalah, mungkin there's a greater good behind it lah. Ada hikmahnya lah. Mungkin Allah sekarang nak dia dekatkan diri dia kepada Allah lagi. Betul lah. mungkin sekarang dia dah ada kerja yang lebih baik.
Mungkin Dalam Amin, bulan amin. Ramadan, yang bulan yang suci, dia dapat rezeki yang lebih baik. Amin. Mantap. Rezeki anak lagi. Lepas tu kalau dia dengar kita punya podcast ni, lepas tu kau beli komen lah kan. Cakap lah guys, PM tepi boleh pancing pasi gudang. Ajak rakit Pak Amir. Tapi betul-betul ni rakit Amir benar. Itu. Okay, walau apa pun Abang Tanjung Tekong ni semoga bersemangat selalu. Terus semangat, bang. Terus semangat. Terus semangat. Kami di sini terima kasih juga kerana sudi mendengar kami dan kongsi dengan kami cerita-cerita abang, dan kami sini pun akan memberikan abang semangat di latar belakang lah. Kehidupan ni memang ada ujian, ada cubaan. Jadi teruskan perjuangan demi anak dan isteri dan diri abang sendiri. Betul. Jangan putus asa seperti Zaki cakap tadi. Yes, correct. Okay? Okay. Dari itu wabillah itu belum. Belum. Okay. Kau nak elak Kau nak elak Aku tak tahu lepas ni apa ya. Licin ya. Okay. Tengok. Ni semua heavy. Jadi kita nak kena Okay. kebalkan kita punya mental health juga ni. Okay, cerita seterusnya daripada Apam. Apam Apa balik? Okay. Okay, tapi tak apa. Cubalah. Okay, ni cerita daripada Apam. Salam lanun-lanun kekek. Apa saya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pendengar lanun kikik-kikik. Okay. Selamat Hari Raya bros. Selamat Hari Raya. Semoga semua sihat selalu. Alhamdulillah. Anyway, aku nak share sikit cerita pasal raya tahun ni, yang rasa lain sangat daripada sebelum-sebelum ni. Tahun ni memang agak sayu. Aku dibesarkan dalam keluarga yang sederhana. Dan pada tahun 2023, ibu aku telah dijemput ilahi. Sejak hari itu, hidup aku rasa kosong. Aku memang dibesarkan tanpa kasih sayang seorang ayah. Ibu je yang besarkan aku dari kecil. Jadi bila tiba hari raya, rasa dia dah tak sama. Macam hilang makna tanpa ibu di sisi. Tahun lepas pun, jujur aku cakap, aku pernah ada terlintas fikiran nak akhiri hidup. Konon nak senangkan semuanya. Busy bila ni. Tapi dalam masa yang sama, aku jadi takut. Dan tertanya, kenapa aku boleh sampai fikir macam tu? Dari situ, aku cuba ubah diri sikit-sikit. Aku decide untuk isi masa dengan benda yang aku suka dulu. Biasalah, aku ni PBG, perangai budak gemuk. So, hobi lasak memang tak jalan. Jadi, aku start balik memancing. Hobi lama dengan member-member dulu. Equipment pun simple je, mana yang mampu. Tapi dari situ, perlahan-lahan aku rasa tenang balik. Lepas tu kebetulan aku jumpa korang dekat FYP, borak pasal pancing. Tapi lain daripada yang lain. Bukan sekadar pancing, tapi ada juga sembang pasal kehidupan, isu semasa, kadang meripik. Yang tu memang padu. Tapi dalam tu tetap ada kata-kata yang kena dengan aku. Especially episod yang korang sentuh pasal mental health dan isu bunuh diri. Memang aku boleh relate dengan apa yang aku lalui dulu. Alhamdulillah sekarang ini fikiran aku dah jauh lebih tenang. Masih rindu, masih terasa kehilangan tu. Tapi aku belajar untuk teruskan hidup. Apa-apa pun korang keep it up. Teruskan buat episod lagi. Korang mungkin tak sedar, tapi apa yang korang buat tu boleh bagi kesan dekat orang lain macam aku. Take care dan salam dari Apam. Waalaikumsalam. Rasa yang korang punya episode mental health really hit a lot of people lah. Aku rasa kau dah boleh jadi terapi Saing. Therapis. Counselor. Apam punya cerita
dia tengah dah nak masuk kan. Tiba-tiba dia buat kelakar pula. Itu lah. Lepas tu dia masukkan balik lagi ni. Betul lah. Mix emotion. Mix emotion lah. Dan episode kita yang kita berbual tu kan was actually about the story of Ibu tu bukan. bunuh 3 anak berapa anak? yes. Yang Seorang lelaki seorang yang lelaki bunuh keluarganya. yang seorang lelaki ni yang bunuh keluarga dia sendiri tu. Tapi itu first one episode. Then the Yes, next episode we talk about also touch back about how we going agama to lah, about agama sikit lah, walaupun kita tak pandai Kau sangat. baca surah Al-Mulk. yes, betul. correct. Betul lah. Ayat 1 dan 2. Ayat 1 dan 2. Yes. Tu memang surah itu memang dalam surah Al-Mulk tu memang diterangkan kenapa manusia diciptakan dan kita diuji di atas dunia Yes, ini. correct. Ya. So tu rasa itu episod kasih impact pada orang-orang ni lah. Jadi kita need to find our purpose, why we are being created lah. Our purpose in life bukan untuk sekadar, bukan untuk mengejar dunia lah basically. Tapi akhirat lah. Yes. Tapi kita manusia, kita akan dilalai. Memang Kita akan akan tergoda lalai lah. Diganggu, digoda, dihasut. Lalai. Tapi macam mana kan guys, aku rasa aku respect dia ni lah. Betul. Okay. Pasal dia pasal apa kehilangan ibu tercinta dia kan. So Dia tak ada kasih sayang dia tak ada seorang kasih ayah. seorang ayah. Aku boleh relate. Okay. Betul. Aku baru nak cakap macam kau. Nasib baik bukan dia sekarang ni- baca. Dia baca masa dah meleleh. Boleh dia. And kau tahu lah, okay, macam dia cakap hobi lasak memang tak jalan lah. Pasal dia gemuk lah. So, Dia cakap dia gemuk ke? ni Ada perangai, Perangai budak gemuk. oh yalah tak. Tapi tak tu dia gemuk. mungkin lagi lah. Jangan Aku sorry. lah. Sorry. Jangan main-main Syul. Sorry. Salah orang Syul kau cakap ni. Sabar. Sama. Ini bukan body shaming lah, maafkan aku. Okay, tapi dia pick up his old hobbies lah. Memancing. Which is good lah. Equipment pun simple aja. Mana yang mampu. Kita Betul pun tak? simple. Jangan tekuk apa-apa. Aku support kau ni. Okay, bam. Let bam. Jangan macam gini ya, bam. Apam lah. Apam lah bukan bam Bagi ada lah. bam pula. Tapi dalam satu part tu, dalam satu cerita tu yang dia cakap dia fikir nak bunuh diri tu. Betul. Ya, correct. Mungkin mungkin dia rapat sangat dengan ibu dia kan. Then Dia dah terlalu dah tak tahu nak buat apa lah. Mungkin lah. Dia dah Kita tak tahu Maybe macam mana. At that point of time, he lost his purpose of life lah. Kira macam Yalah, he don't know yalah. what his Kita tak purpose tahu is. macam mana Dia orang lalui lah. kehilangan kita seseorang. tak akan merasa the real feeling of it lah. Selagi kita tak Sampai lah kena. kita Kita tak rasa kena. ni. Yes. okay. So Apam, terima kasih kerana kongsi. Okay lah. Ada abuk masuk mata juga. Dan ada kikik-kikiknya juga. Yalah betul. Okay. Dan Apam, terima kasih for Ikut kita following us. And for sharing your stories. Yes, and sharing your story also. And kita doakan semoga dia terus semangat. Betul. Terus semoga berjumpa teman-teman yang yang akan beri semangat, yang akan beri sokongan, menjadi tulang belakang anda. Ya betul. Dan last kali Dah habis Alhamdulillah. belum lah. Oh ada lagi. Okay. Tapi yang last kali ni dia cakap korang mungkin tak sedar, tapi apa yang korang buat tu boleh bagi kesan dekat orang lain macam diri dia. Yalah. Dan mungkin ada orang lain. Kita buat podcast ni untuk Buat kekek. apa? Buat kekek. Ada ya tadi Buat kekek-kekek lah. Kadang-kadang kita kasih Informative. awareness. Yes. Yang kita dah banyak juga Kita tak fikir banyak mental health punya episode kita dah Dua banyak. Tak ada juga. Before that kita ada. Before that Ada Before that ada. Ada. Yalah, Tapi tak ada in dua depth kan. Before that in-depth not in depth Not in depth. Maybe dua je yang in depth lah. Okay, boleh agree. Okay. So tapi aku belum habis berbual sebenarnya. Okay. Untung lah. Okay. Tapi apa yang kita buat ni, kita pun tak ada fikir yang kita will make an impact to someone lah. Tapi terima kasih kerana mendengar kami dan terima kasih atas sokongan anda juga. Kita tak tahu pula yang kita punya kata-kata kadang-kadang memberi anda semangat. Tapi teruskan perjuangan anda dan teruskan mendengari kami. Yalah. Follow-lah kami. Thank you so much. Aku nak selit Selit lah. Dia nak follow tapi minta tolong kawan-kawan yang PBG tu follow us man. Kau lah buat. Tahu sikit Okay next week Okay, kita tahu Zaki Adik. lah. Adik, aku rasa ni
Ni kau lain sikit je. Mana? Yang ni. Papa Zola. Papa Zola. Daripada Papa Zola. Okay. Cik? Ni yang Papa Zola is daripada yang kartun movie. apa Kenapa Pasal seorang kenapa ayah. garam apa macam Tak ada daripada asli dia Bobo Boy, is it? Daripada cerita Bobo Aku Boy pun tak tahu. Saya tak tengok. Bobo Boy. Bobo Boy dia ada karakter Papa Zola, tak salah aku. Oh, is it? Tak ingat lah. So this Papa Zola is apa? Is a character. Kartun lah, of a character. cartoon. Satu Okay. karakter. Dia aku tengah tunggu dia punya cerita keluar kat Singapura ni. So, cerita dia pun sedih weh. Papa Zola. Ah, Bukan kalau- Netflix dah keluar ke? Tak ada. Tak belum lah. Belum Tapi kalau Papa Zola tulis kat kita, aku rasa kita akan nangis. Okay, let's go. Bismillah. Okay. Alright. Okay, daripada Papa Zola guys. Okay. Salam geng Midnight Sailor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar korang? Alhamdulillah. Okay, jap Belum lagi apa-apa tu lah. Since korang buka ruang dekat platform korang untuk orang share cerita, aku pun tergerak hati nak kongsi sedikit kisah hidup aku. Aku ni seorang duda. Ada 2 orang anak. Setiap kali raya datang, itulah waktu paling berat untuk aku. Orang lain sibuk bergembira, tapi aku mesti akan rasa kosong, especially bila fikir pasal anak-anak. Lebih sakit bila first day raya tu aku tak dapat bersama diorang. Diorang dibawa jagaan ex-wife aku. Rindu tu makin tak boleh nak cakap. Nak peluk, nak cium, nak dengar suara diorang pagi raya, semua tu dah tak sama lagi. Wish. Biasanya malam raya je aku dapat jumpa diorang sekejap. Bawa blok ex-in-laws, sekadar luangkan masa yang sangat singkat. Tapi walaupun sekejap, itulah momen paling berharga untuk aku. Bila tengok muka diorang, hati ni rasa happy, tapi dalam masa yang sama pedih sebab tahu aku tak dapat bersama diorang macam dulu. Kadang-kadang aku terfikir, kalau boleh putar balik masa, mesti aku nak betulkan semuanya. Nak rasa balik beraya satu keluarga. Pakai baju sedondon, gelak sama-sama, tapi apakah daya? Semua dah jadi kenangan. Aku dah belajar untuk terima. Semua orang buat silap, termasuk aku. Mungkin ini ujian untuk aku, dan aku percaya setiap yang jadi ada hikmahnya. Aku harap cerita aku ni boleh sampai pada korang, dan aku juga doakan siapa-siapa yang dengar nanti tak perlu lalui apa yang aku lalui sekarang. Untuk korang juga bro, teruskan berkarya. Walaupun belum famous, jangan berhenti. InsyaAllah ada rezeki nanti. Salam hormat dari aku. Selamat Hari Raya. Maaf Zahir dan Batin. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Batin. Papa Itu suara Papa Zola tu. Macam-macam lah nak buat macam suara Papa Zola. So dia gemuk lah? Tak Astagfirullah. Kau ada apa hal Syul dengan budak Tak gemuk? ada, aku tak tahu. Korang cakap apa tadi? Kau lepas ni nak ajak keluar apa? Tapi memang sedih kalau raya. I mean untuk aku personally, aku dapat jumpa daughter aku second day raya je. Aku first day, pasal aku first day kat Singapore. Yes. So memang rasa dia lain lah. Kalau if first day kau tak dapat beraya dengan, I mean for him, dia lagi apa ni, lagi masa dia lagi singkat tau. Malam Macam raya like je so sih. short je. Malam raya je. And that feeling of bila kau keluar, walaupun dengan kau punya let's say mother kau ke adik-beradik kau ke, tapi bila kau nampak family lain dengan anak-anak dengan baju sama-sama, mesti terasa lah, mesti terasa. Yes, of course. Yeah. Of course. Tapi macam dia cakap apa ni, dia dah belajar untuk terima sekarang. Yes, Alhamdulillah. Alhamdulillah.
dan semua orang buat kesilapan. Memang Ya, kita manusia tak lari daripada buat kesilapan. Yes, betul. Betul. So ni semua ujian. Ini ujian untuk dia. Kita punya ujian pun Kita kita tak belum tahu. tahu lagi. Betul. Kita mesti akan ada ujian lagi yang lebih berat lagi lah. Understand. So apa yang Papa Zula hadapi sekarang, mungkin boleh buat bincang lah dengan ex-wife ke ex-family lah. Kita doakan lah semoga Dilancarkan. dilancarkan, dipermudahkan. Semoga dia lembutkan hati ex-wife-nya untuk rujuk balik. Ataupun kita tak tahu apa Kita cara doakan dia. lah, kita doakan. Beri kesenangan untuk berjumpa dengan anak-anak. Yalah. Itu important lah. untuk lagi akrab lah dia punya perhubungan bapa dan anak lah. Tapi aku rasa pun ada banyak case whereby kau tahu, especially maybe not in Singapore lah, tapi you talk about the bigger countries case bapak dia mungkin tak dapat jumpa lagi dah. In the sense that pasal negeri besar apa, Putus. once kau dah, macam Singapore masih kecil tau. So macam kau nak travel to go and see or visit is still macam dekat lah. Compared to other countries whereby dia besar, kau nak travel pun makan maybe 12 hours drive, that kind of thing. Aku rasa for them also will be a lot harder lah to actually see their own children lah. If let's say there was a separation lah. Okay. Understand. So Berat. ala kulli hal, kita tetap nak kena berasa bersyukur lah. Dan apa-apa peluang yang kita ada lah. Ini semua ujian di dunia. Betul. Dari situ Kita teruskan lah the next one kita teruskan dengan the next episode pula. Part 3. Ni baru 2 kan? 3 Ni dah 3 ke 4? Ni 3. Start daripada kau Black. 1, 1, 2, 3. 3. Okay. Ada lagi berapa ni? Lagi 2 Yang berat ni. Aku tak tahu. Silap aku tak tahu. Aku dah tak ingat. Okay. So terima kasih semua, Okay. Papa Zola, Apam dan Tanjung Tekong. Yes. Dan semoga apa yang kami lakukan ni semua memberi anda semangat lagi. Ya. Semangat, hiburan. Betul. Dan buat awak semua kikik kat sana. Okay. Para pendengar, kita akan jumpa anda di next episode. Ya. Kita jumpa lagi. Right? Alright. Alright. Okay. Ciao. Ciao.